Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel, Saiful Muhammad channel. Geng, ada yang tanya saya, macam mana kita nak koci gas ekong sesuatu ekong tu. Sesuatu ekong. Pelik juga saya dengar. Tapi tak apa, saya faham. Okay, gini, masuk dia tu lagu ni. Macam mana kita nak koci gas untuk satu unit ekong, sama ada outdoor tu dalam keadaan on, hidup, ataupun off, mati. Okey. Kalau dalam keadaan mati ni, payahlah geng. Kecuali akun tu rosak, tak boleh nak hidup dah gapo, kita boleh koci gas direct. Dan kita boleh buka lah. Okey, sebagai contoh lah. Saya tengah ada masalah ni. Okey, gini. Okey geng. Learning ni. Okey, rapat sangat. Jauh. Okey. Okey geng. Learning ni saya siap dah lepas gas. Dan saya siap dah apa ni? Vacuum ke apa semualah. Okay. Okey. Jadi geng, kepada yang tanya saya lah itu. Banyak yang tanya macam mana kita nak lepas gas, nak koci gas. Pasalnya kita nak pindah ekong, kita nak daripada luar, kita nak pindah balik kapur. Okey. Lepas tu disebabkan kurang kos lah nak suruh orang ke belakang. Okey, banyaklah yang orang bagi alasan semua belakang kan. Bukan alasan juga, kiranya benda tu betul lah, ni pun kos mahal. Okey, yang nak pindah ekong, dia ada dua dah. Penyambungnya sini satu dan sini satu. Penyambungnya dah. Okey, penyambungnya sini dia di indoor. Dan sini dia di outdoor. Okey, kalau macam kita nak pindah ekong dah. Kalau ekong tu rosak, kita tak pindah lah. Melainkan ekong tu baru lagi dia boleh dibaiki. Kalau ekong lama-lama saya sure tak ayah lah. Takutnya habis modal banyak. Okey, kalau outdoor, apa? Outdoor tu tak hidup lah. Outdoor kong. Tak nak tutup gas tak boleh ke apa. Koci gas tu. Okey. Ni. Ni. Koci gas tu. Koci lalu situ. Sebab ke outdoor tak hidup. Kita koci lalu. Lepas tu bila awak koci kedua-dua ni. Kedua-dua kok ni. Ilangki ni. Awak kena buka ni. Anak ni. Bila dia buka, ia ada gas. Awak jangan takut. Tu gas bukan mari daripada outdoor. Bukan mari daripada kompresor. Dia yang ada saki-baki dalam ni. Dalam paip, lepas tu dalam indoor tu. Okey, faham dah situ kan? Geli tekak ni budak ni. Okey, untuk step kedua pula, nak koci gas, ekong tengah running. Tak boleh ekong tak running dah. Ekong kena running. Bila ekong running, barulah kita boleh koci gas. Okey, cara untuk kita koci gas ialah, okey gini, kita on dulu ekong. Siapalah unit indoor, dia lepas ke api untuk ke outdoor. Bila macam mana kita nak tahu outdoor tu hidup, kita tengok kipas. Lepas tu kita naiklah atas, kita rasa paip dia ni. Kalau paip dia tak sejuk ke apa, tu bermaksud kompresor tak hidup. Kemungkinan punah kapasitor ataupun sebagainya lah. Tapi kita kecek ni pasal benda ni hidup normal lah ke. Paip sejuk molek ke apa, biar dia running dulu. Biar dia running ke apa semua, barulah kita koci gas yang ni. Paip kecil ni. Ni paip kecil. Kita koci gas paip kecil. Kita koci sampai habis. Kita koci ikut je. Kita koci ikut je sampai habis. Lepas tu, barulah yang ni. Kita rasa ke. Kita rasa dia suai-suai. Sejuk tak sejuk. Gitu. Kipas pula serah panas-panas. Okay? Kipas serah panas-panas. Lepas kita sikit bunyi kompresor macam nak down sikit kan, baru kita koci paip besar. Bila kita koci paip besar, awak suruh lah siapa-siapa dalam tu, adik kau, kakak kau, bini kau, mak kau, ayah kau, jiran kau, siapa-siapa menteri sekalipun, suruh tutup ekong sambil koci. Tutup ekong sambil koci paip besar. Dah. Bila dah koci paip besar, lepas tu bila awak buka hak ni, siap koci ni selepas siap koci. Bila awak buka nak ni pula, ya kita ubik gas. Tu saki-baki sikit je tu, tak ada masalah. Terus ke buka, tak ada masalah. Lepas buka ni, buka lah tu. Buka di indoor tu. Lepas tu settle, tak ada masalah. Boleh buka nak semua ni, nak kaki semua belakang ni. Beres lalu.
Lepas tu bila nak pasal pula, saya awak tengoklah di video saya sebelum ni. Saya tunjuk dah. Saya terang. Okay geng. Kepada yang tengok video saya saat ni, nanti boleh subscribe dan komen dah. Lepas tu like sikit. Lepas tu share sikit pada kawan-kawan dah. Beres geng. Itulah saya nak ajar yang ramai tanya saya pasal nak pound daikong dan nak lepas daikong. Beres saya terang. Assalamualaikum.